Kalau suami tak nak menabung emas untuk kita, tak nak belikan kita rumah, tak nak hibahkan harta, banyak alasan mengelak untuk belanja, berhentilah meminta-minta. Tak payah dah mengadu dalam KRT atau buat keluhan rasa di page confession. Permintaan yang ditolak adalah sesuatu yang menghiris hati. Dah-dahlah tu, berhentilah meminta kepada yang tak sudi. Kalau nak stay je. Kalau tak nak, kuatkan kaki, melangkah. Saya nak kongsikan hari ini 5 tips kepada wanita. Yang pertama, wanita hari ini kena ada bina simpanan dana cemas sendiri. Nombor 2, kumpul wang, kumpul emas juga. Target biar tinggi, minimal 6 bulan wang tunai dan 6 bulan simpanan emas. Nombor 3, miliki rumah pertama. Kecil tak apa asalkan atas nama sendiri. Nombor 4, bayar hibah atas nama suami tapi letak diri sendiri sebagai penama. Nombor 5, pelbagaikan cabang pelaburan agar kita ada dana persaraan yang kukuh. Pastikan segala-galanya yang ada, jangan dibuka rahsia semua. Simpan sikit di sudut hati sebagai persiapan terakhir. Tak payahlah dah meminta-minta mengharapkan sesiapa. Buat je sendiri, meratap nasib berkeluh kesah sekadar menjatuhkan nilai sendiri. Jangan sedih-sedih, berhentilah menangis. Zaman wanita hidup dalam air mata dah lama berakhir. Jangan jadikan watak isteri sama macam drama petang-petang yang ditunjal orang masih diam mengalah saja. Hidup ni pendek, fokus kebahagiaan diri berbanding mengharap pada seseorang yang tak guna. Berhenti meminta-minta pada Arjuna yang tak sudi memberi manfaat buat keluarga. Jom wanita semua, adakan simpanan melalui akaun Emas Gap. Kita kumpul aset 999. Bagaimana caranya? Klik link di bio Safia Sofia, daftar akaun Emas Gap percuma. Saya akan bimbing sebaiknya.